kasih kepada Azmi. Alhamdulillah, kebetulan semalam pun saya ada bawa cerita Nabi Musa berlawan dengan ahli-ahli sihir Firaun. Jadi bila ahli sihir Firaun baling tongkat tu takut, Nabi Musa takut, Allah rakamkan baginda takut. Bukan macam abang dia Nabi Harun. Nabi Harun Allah tak rakamkan pun Nabi Harun takut. Sampai Allah kena kata, ya Musa la takhaf innaka antal a'la. Musa bertenang. It's okay, aku akan bantulah. Sebab Nabi Musa tak tahu apa akan jadi pada tongkat tu. Yang dia hanya tahu tongkat tu akan jadi kecil macam dalam istana Firaun. Yang baginda tak tahu lagi tongkat tu akan jadi gergasi. Itu yang baginda tak tahu. Jadi semua kita ni ada perasaan takut kepada beban kerja dan expectation barangkali daripada majikan barangkali. Jadi baca doa yang disarankan oleh Hazmi tadi. Saya nak ambil kesempatan ni untuk tambah apa yang Hazmi dah bagi tahu tadi. Adik-adik semua kita nak masuk 2027 kan? Innalillah. 2026. Jadi TC pun tengah retreat dah selesai belum? Diana? On the way. So PSB dah selesai semalam dan saya rasa saya nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat hari raya bukan untuk berkongsi dengan adik-adik sebab dengan adik-adik sekarang ni ada orang yang sudah bersifat manager. Kita ada Diana, kita ada Saida, kita ada Hazmi, kita ada orang yang sedang mengurus organisasi. Saya sendiri, Ustaz Syahmi. Dan kalangan adik-adik juga ada yang bakal mengurus organisasi satu hari nanti. Jadi bila kamu jadi pemimpin satu hari nanti, ataupun kamu menjadi orang yang bekerja dengan pemimpin, hendaklah adik-adikku semua memastikan dalam apapun organisasi anda, Tadabbur Center, Parit Rumah Ibrah, Yayasan Tadabbur ataupun Mubina, ada 5 benda ni kena jaga. Kalau tidak, organisasi anda tak akan berlari laju. Dan 5 benda ni saya dapati Allah rumuskan dalam surah Quraisy. Subhanallah. Ini anugerah yang sangat berharga lah untuk umat Islam, untuk kita semua. Sebab Allah mahu orang Islam ni jadi orang kaya, tetapi orang kaya yang berjasa. Maka Allah anugerahkan satu surah yang pendek, adik-adik semua hafal kan? Surah Quraisy. Kemudian kalau surah ni adik-adik jadikan pegangan untuk 2026, ya, Hazmi dengan Mubina, Diana dengan Tadabbur Center, Huda, Azizi dengan Yayasan dan saya yang tak tahu belah mana, semua ada dalam keempat-empat badan ni. Jadi kita kena pastikan ada 5 benda. Okey? Sebab kena ingat Rasulullah SAW berapa tahun dalam perdagangan? Bukan saya saja tau. Nabi duduk dalam dunia perdagangan. 28 tahun. Sedangkan Nabi jadi Rasul hanya 23 tahun. Kenapa Nabi nak jadi Rasul kena jadi pedagang dulu? Sebab Nabi kena belajar untuk sesuatu pasukan itu kuat, dia kena ada 5 benda. Jangan lupa ya, Nabi tidak lagi berdagang lepas jadi Rasul. Nabi telah tinggalkan fulus, Nabi dah tinggalkan wang ringgit selepas Nabi menjadi Rasul. Tapi untuk kita, Allah nak kita jadi macam Abdul Rahman bin Auf, Allah nak kita jadi macam Uthman bin Affan. Okey, baca ayat 1. Li'ilafi Quraisy. Ilaf adalah ikatan. Demi mengikat kabilah-kabilah Quraisy yang sangat ramai. Orang Quraisy ini bangsa tau, tapi kabilahnya ada Banu Hashim. Jadi ilaf adalah nombor 1. Di mana Allah menjadikan Quraisy yang dahulu tidak bersatu, tetapi akhirnya kabilah-kabilah ini bersatu dengan perjanjian. Jadi ilaf kena jadi agenda kita. Apa dia ilaf? Anda kena jaga hubungan ataupun ilaf dengan kabilah-kabilah yang selama ini mengambil manfaat daripada produk-produk kita. 2026 kena pastikan mereka yang pernah membeli produk kita, kita pelihara perjanjian dengan mereka. Dekati semula mereka. Klien kita ataupun B2B, badan-badan tertentu. Ilaf juga mengajar saya untuk adik-adik kenal pasti kabilah-kabilah yang lebih besar. Sebab dalam tafsir ayat 1 telah dinyatakan Quraisy menjalin perjanjian ilaf dengan 4 empire yang menyebabkan mereka dapat berdagang dengan aman dan damai. Mereka menjalin hubungan dengan Rom, dengan Parsi, dengan Yaman dan juga Mesir. Jadi cuba kita tengok dalam database kita ataupun dalam orang yang pernah datang program kita. Entah-entah ada orang besar-besar, ada datuk, ada datin yang mana mereka bukan diri mereka tetapi mereka barangkali mewakili organisasi yang sangat besar. Jadi
perjanjian dengan diorang. Kerana mereka boleh memberikan apa yang disebut sebagai sustain, ya, ayat Dr. Azrul Azlan yang selalu disebutkan, sustainable. Dipanggil kelestarian kewangan. Ia boleh memberikan jaminan kewangan untuk satu tempoh yang lama. Nombor 2 adalah ayat 2. Baca ayat 2. Ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif. Bila adik-adik dah ada financial stability dengan perjanjian dengan loyal client dan customer kita, kita kena pastikan kita pergi ke Yaman pada musim sejuk dan ke Syam pada musim panas. Macam mana anda memahami benda tu, Muaz? Bila datang musim sejuk, orang tak berdagang. Tetapi orang Quraisy boleh pergi ke Yaman untuk berdagang sebab kat sana panas sikit. Kalau musim panas dekat Mekah, orang Mekah akan pergi ke Palestin sebab dia sejuk sikit. Dan bila anda pergi ke negara Syam, game dekat Syam tak sama dengan game kat Yaman. Anda tak boleh bawa produk yang sama. Anda kena memahami apa keperluan orang di sana. So dalam ayat 2 ni saya belajar, adik-adik kena growth. Adik-adik kena belajar daripada bangsa lain. Adik-adik kena belajar daripada organisasi lain. Tadabbur Center boleh buat 3 bulan sekali, kita ada mungkin sembang-sembang dengan organisasi lain. Ataupun internkan selama 1 hari staff kita dekat mana-mana organisasi. Supaya dia belajar gerak kerja Azdan sebagai contoh. Gerak kerja KMP sebagai contoh. Gerak kerja Zikra sebagai contoh. Gerak kerja Tentang Kita sebagai contoh. Gerak kerja Tibian Center sebagai contoh. Gerak kerja Empower Quran sebagai contoh. Apa pun organisasi yang sama waktu dengan kita, belajar. Sebab mungkin mereka lebih terkedapan dalam media. So kita jangan duk berada di takuk yang sama ketika ada orang lebih laju daripada kita. So ayat 2 mengajar anak, kita jangan duduk diam dan rasa stabil. Musim sejuk kita kena keluar, musim panas kita kena keluar, belajar daripada bangsa lain. Belajar daripada orang lain. Sebab visi kita ni dikongsi bersama oleh ramai orang. Cuma formasi kita berbeza lah. Nombor 3, sebutkan ayat nombor 3. Falyabudu rabb hadzal bait, mengajar saya perlunya kita ni ada penasihat kerohanian. Kena ada sesi macam ni. Sesi macam ni berperanan untuk apa? Untuk bagi tazkirah, betulkan niat, kita berjuang untuk apa? Ya, kita hanya kita bekerja untuk adakah hanya semata-mata gaji atau kita ada perjuangan lebih besar. Jadi ayat tu ada nada perintah kalau ada adik perasan kan. Falyabudu, hendaklah kamu menyembah Allah yang memiliki Kaabah. Dia bukan menyembah Kaabah, bukan menyembah kebendaan ataupun berhalakan kebendaan, tapi menyembah Tuhan yang memberikan gaji kepada kita, Tuhan memberikan rezeki kepada kita. So kena ada orang ingatkan, macam adik masuk pejabat ni, dekat pintu tu tertampal apa kan? Masya Allah, la quwwata illa billah. Perasan tak atas kad bisnes Imran tu? Okay? Masya Allah, la quwwata illa billah. Kena sebut benda tu, betulkan hati kita. Semua ni hanya dengan izin Allah saja, tak ada kekuatan melainkan daripada dia. So nombor 3, kena ada penasihat, kena ada mentor, bukan hanya mentor bisnes, kena ada orang tegur. Dan kadang-kadang tak perlu pun orang lebih tua daripada anda. Saya minta Azmi bagi tazkirah sebab saya nak belajar daripada dia. Ada benda saya kena belajar daripada adik-adik. Benda yang membabitkan kerohanian. Niat berjuang untuk apa? Nombor 4, bacakan ayatnya. Ayat yang terakhir ni dia ada 2 poin penting, iaitulah 2 yang terakhir. Okey, apa? Alladzi at'amahum min ju'. Allah memberikan makanan sehingga kamu tidak lagi lapar. Ini kebajikan staff. Pastikan semua staff, adik-adik kalau rasa ada beban sampai tak cukup makan minum, kena bagi tahu. Sebab kita kerja sebagai adik-beradik. Walaupun semalam kita cuti macam anak beranak. Saya ada anak-anak 7 orang, jadi orang kata saya ni ayah, kesianlah pada diri saya. Yang dianggap begitu kerana sudah terlalu nampak tua lah barangkali. Tapi tak apa, bila jogging banyak ni insya-Allah akan kembali muda lah. Okey, yang penting satu hari nanti, apa nama kamu adik intern? Nadhirah. Mana seorang lagi adik-adik? Aisyah. Seorang lagi? Aish. Kamu akan bekerja yang mana mungkin makanan, minuman kamu tak dipelihara. OT tak bayar, bonus dijanjikan tak bagi, kerja lebih masa,
kebajikan tak terpelihara, jauh sekali KWSP. So dah seumpama dengan, tak boleh. Kamu punya hak tu untuk tuntut. Mana boleh bekerja tak ada benda tu? Sebab itu makan minum kamu, periuk nasi kamu. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang ni apa dia? Kita nak kerja ni, jangan terlalu jadi takut sangat dengan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi macam mana ni. Jadi majikan, pemimpin ke atas, kena menyediakan apa yang disebut sebagai career path. Nazri semalam bentang, pelancangan, penerbitan sampai 2030. Maknanya beliau sangat stabil di PSB. Nak katanya perancangan beliau membabitkan tahun yang begitu panjang. Saya haraplah Nazri melihat PSB sebagai satu karier untuk melahirkan Nazri yang pakar dalam ... Muaz yang pakar dalam ... Okay? Azizi yang pakar dalam ... Biar ada niat bukannya bekerja. Tetapi nak jadi Afini yang ... pakar dalam bidang apa. So dulu Hazmi adalah staff, tapi sekarang Hazmi seorang penulis. Saya bangga dengan adik-adik. Tapi saya nak tengok lebih ramai lah kalangan adik-adik yang boleh rasa bukan hanya selesa bekerja di sini, tetapi boleh membina career dan income yang lebih baik di sini. Hopefully. Sehingga kamu tidak ada sebarang ketakutan. Sebab kamu dah ada tempat yang stabil insya-Allah. Jadi itu saja adik-adik. Terima kasih bagi perhatian. Kita jumpa lagi. Wallahualam.